So dekat habis bulan 10, let's do update Stadium MBPJ. Nampak promising. Hijau. So guys, welcome back to Saswork. This one is Saswork Stadium Venue. So aku nak buat quick video cakap pasal Stadium MBPJ. Aku dapat banyak message dari orang ramai minta aku update Stadium MBPJ lah. New update track balapan dekat Stadium MBPJ. So ramai yang message aku minta aku buat update. Assalamualaikum semua. This one ialah Saswork Stadium and Venue. Hari ni cuaca yang baik. So daripada view atas nampak memang agak panas hari ni. Just nice untuk tengok updates lah di Stadium MBPJ. Ada major update sikit dekat track balapan ataupun running track lah. Tengok di sini aku fly rendah dulu. Tengok keadaan track balapan memang dah tak ada gelembung-gelembung. Kalau kau ingat daripada estetik track balapan ni kau akan nampak memang gelembung teruk. This one nampak macam surface asal ataupun pre-surface pada running track tu lah. So atas running track tu ada artificial grass yang diletakkan. Bagi aku ni baru lagi sebab baru sebelah saja kawasan yang telah diletakkan lah artificial grass ni. So lebih kurang macam stadium di Terengganu, Stadium Sultan Mizan. Dan kalau lihat tema baju baru pun warna hijau, mungkin bertepatan lah. Stadium MBPJ ni dia dah ada warna dia, iaitu kalau dari atas nampak warna putih dan 3 color logo MBPJ sendiri, iaitu merah, kuning dan biru lah. So kalau masukkan elemen warna yang lain mungkin agak striking lah. Logically dekat lingkaran luar daripada running track tu ada sedikit rumput. Jadi kalau letak artificial grass sebagai penutup running track yang lama ni ataupun bekas tapak running track sementara nak tunggu dia orang ganti running track ni, aku rasa elok lah warna hijau. So agak nice. Sebelum ni kawasan-kawasan tertentu diletakkan kapet warna hitam. Nampak kapet warna hitam ni, itu ialah antara kapet yang digunakan menutup kawasan-kawasan yang agak severe damage lah, ataupun daripada media friendly lah, lagi-lagi bila player walk in ke dalam. Kalau lihat dekat kawasan grandstand ialah tempat yang dia orang letak rumput artificial ni lah. So sebelum ni memang dah ada kawasan yang dia dah letak sikit lah rumput artificial. So dekat depan ni pun ada kawasan yang tutup dekat mural Muqtadari Hafiz. Ni ada satu kawasan ditutup lah, dia nak buat pickleball mungkin. So kat kawasan itulah major updates yang boleh dikatakan di kawasan radius pasukan berdekatan Stadium MBPJ ni. Kawasan parking, kawasan sekitar ni aku rasa korang boleh sedia maklum kalau korang pergi ke stadium. Major update lain macam wiring saja, ada sedikit simen ataupun kawasan yang dia nak buat renovation sikit depan depan tu.
So ini adalah antara footage yang aku dapat rakam lah hari ni. So kalau dah letak warna hijau ni, aku rasa ia nampak lebih nice lah. Cuma akan lagi baik kalau Selangor FC pertimbangkan meletakkan sedikit warna trim ataupun logo Selangor FC sendirilah, ataupun boleh letak sedikit wording. Macam kalau tengok video aku lepas, aku pergi ke Perlis, aku pergi ke Kanga, tengok sedia utama Perlis, dia ada tulis selamat bertanding. Mungkin boleh letak sedikit wording merah kuning lambang kebanggaan ke, ataupun wilayah merah kuning macam di training ground, ataupun bakar tulisan-tulisan yang boleh membakar semangat pemain lah. Tahu dekat stadium ni ada tulisan BPJ, dan that's it lah. Kemudian ada penaja punya electronic board, dan juga yang board yang bukan elektronik. So ada baiknya kalau dibuat 3D type of wording ataupun advertisement sekalipun. Macam di La Liga sana, diorang banyak buat advertisement yang diletakkan berbentuk 3D lah. Dia orang macam ada angle sikit, jadi bila letak di rumput artificial ni, tak nampak sangat yang kawasan rumput betul dan rumput artificial ni nampak macam cover up kawasan yang agak besar lah. Aku pernah buat video di TikTok. Aku rasa stadium ni sesuai kalau ada satu modular stand yang lebih dekat dengan post atau padang lah. Jadi fans ada satu experience yang lebih dekat dengan player. Cuma mungkin safety issue ni menjadi satu benda. Aku tengok sini jarak dia agak jauh. Kalau kau boleh buat macam sediaan yang di Liga Korea, sangat-sangat nice. Selain pada tu, aku rasa ia benda yang sama kalau kau pergi ke match di Selangor FC di stadium BPJ ke Perasan lah. Dan aku harap pagar ni pun kalau boleh ditambah baik lah. Warna ni pun dah agak lusuh lah. Lain pada tu, aku rasa masih berjaga lah tulisan SFC, MBPJ di lantai bricks ni. Kemudian club shop ni ada improvement. Hari tu pre-season masa baju SVG X Selangor tu, aku dapat perasan lah dia orang ada tambah baik sikit. Lain pada tu ialah benda yang sama lah macam season lepas lah. Kita tahu season lepas ialah season breakthrough pada major renovation seri PJ bila Selangor pergi ke ACL 2. Syarat dia ada beberapa syarat yang Selangor FC usahakan lah. Jangan lupa like, comment and share. This one is Saswork Stadium and Venue. Dan macam biasalah, see you guys next one. Ciao.